Korang dah pakai apa IC korang? Hello. Yo. Korang dah pakai apa IC korang? Yang Rahmah tu. Supaya fikir, kalau belum, kita boleh pergi keluar kejap, boleh beli bahan, kita boleh masak-masak bagi orang. Hey everyone, so today my friends and I, we decided to do something good. Since kita orang tak guna lagi semangat Rahmah, so kita orang fikir, why not? We use it for a good cause. So we went to the grocery store nearby. Apa lagi? Macam-macam kita orang beli. Ada cili padi, bawang merah, ikan bilis, stramat dan macam-macam lagi. Lepas dah get all the things, make sure untuk queue dekat lane adalah berahmah. Alhamdulillah, dalam rezeki kita ada rezeki orang. Cuba teka, kita orang nak buat apa dengan Rahmah ni? Itu nanti saya share dalam video kedua saya.